2 dengan menggunakan skala 2 cm kepada pi per 6 radian pada paksi X dan 1 cm kepada 1 unit pada paksi Y. Lukis graf Y sama dengan tangent. Kita dah bagi. Okay, X ni sampai 3/2 pi. Lepas tu ni graf dia. And dia kata paksi X pi per 6 radian. Paksi Y 1 cm kepada 1 unit. Okay. Kalau tengok ni kan. Okay, kalau tengok sini. Nampak tak? 1 cm kepada 1 unit. So, bila kita lukis Y. Okay, dia 1, 2, 3. Betul? 1, 2. Kita tahu yang ni ada 10 kotak kecil. Okay, bila 10 kotak kecil, maksudnya 1 bahagi 10 sama dengan 0.1. Bila kita nak plot dekat graf, okay, minimum dia boleh pergi sampai 0.1 je. Maksudnya awak tak payahlah nak kira sampai ada 45 titik perpuluhan. Cukup 1 perpuluhan je dah boleh plot dekat graf lah. Okay. So ni yang first. Lepas tu, okay, pi per 6. So dia nak daripada pi per 6, okay, pi per 6 sampai 3/2 pi. Okay, kalau tengok ni, okay, untuk muat ke tak? Cuba So, kosong, graf kita start dengan kosong. So, ni X, ni Y lah. Kosong, pi per 6, 2 pi per 6, 3 pi per 6, 4 pi per 6, 5 pi per 6, 6 pi per 6, 7 pi per 6, 8 pi per 6, 8 pi, 9 pi. Cukup banyak, 9 pi per 6. So, 9 pi per 6 ni sama dengan 3/2 pi lah. Okay. Nak ganti dalam kalkulator pula ni lah Okay. Kalau ganti dalam kalkulator cara panjang, biasalah kita buat 3. Okay. Sekarang ni mode radian kan. Kalau nak guna pi direct, kena tukar mode radian. Tekan shift, tekan menu. Angle unit tu tukar radian. Pilih 2, pilih radian lah. Right. So sekarang ni nampak ada tulisan R dekat atas tu. Okay. Bila saya masuk, saya boleh masuk kira terus. So 5 tangent X. Contohlah yang first kosong kan. 5 tangent X sama dengan kosong. So ni kosong lah. Okay. Kalau pi per 6. Okay, saya ganti direct lah sebab saya dah guna mode radian. Shift pi per 6. Okay, kalau tutup balik dapat 2.8. Okay, panjang kan. Tapi tadi kita tahu minimum paling kecil boleh pergi 0.1. So tak payah ambil banyak-banyak titik perpuluhan. Cukuplah 1 titik perpuluhan. 2.88 boleh bunda jadi 2.9. So dia akan jadi di sini 2.9. 2.9. Okay. Lepas tu, okay. Cara panjang awak kira satu-satu lah sampai 9 pi per 6. Tapi kalau kelas Swiss ni dia boleh direct kira table untuk awak. Okay. Yang penting kena tahu nilai permulaan, nilai akhir dengan kenaikan setiap kotak ni berapa. Okay, saya tunjukkan ni. Awak tekan menu. Pilih nombor 9 tau table. And masukkan 5 tangent X. 5 tangent X. Mana X? Okay. Masukkan X. Tutup balik. Okay. Tekan sama dengan. Fungsi G tak ada. So kita skip. Tekan je lagi. Okay. Start dia berapa? Start dia kosong. Okay. Kenaikan dia adalah pi per 6. So shift pi bahagi 6. Ni N kan? Okay. Yang dia akhir kat mana? Nombor last kotak last kita 9 pi per 6 ataupun 3/2 pi. So 3 bahagi 3/2 pi. Shift pi. Okay. Step ni kenaikan dia adalah pi per 6. Shift pi bahagi 6. So, okay, tekan sama dengan. Cumanya jadual ni dia dah siap tukar. Dia dah tak ada bentuk pi. Dia dah jadi point-point lah. Tapi kedudukan dia patutnya betul lah. Okay. Kalau ganti first ni kosong. Second ni 2.88 kan. 2.9. Third ni adalah 8.66 ataupun 8.7. Okay, ni error. Error ni apa? Dia sebab asymptote. That's why dia error. Okay. Kalau tengok kan asymptote ni apa? Okay. Yang ketiga ni 8.7. Ni 8.7. Okay. Ni 8.7. Ni error kan? Error tu. Okay, kita plot lah terus Okay, dia akan jadi. Okay, 1, 2, 3.
Negatif 1, negatif 2, negatif 3. So yang ni kan kalau kita buat graf kan, kan macam ni. Nampak tak? Dia menghampiri, benda ni dia menghampiri tapi tak sampai. Ni kita panggil asymptote. Ni adalah yang bila masuk kalkulator. Ni lah yang kita bila masuk kalkulator dapat error. Kenapa? Sebab tak ada nilai. Nampak? Dia menghampiri tapi tak sampai. Ni garis ni. Okay, kan? So, ni tak tertarif. Okay, 2 pi per 6. So, lepas tu dia akan jadi negatif 8.7, negatif 2.9, kosong. Sekejap. So, dia akan jadi negatif 8.7, negatif 8.7, negatif 2.9, kosong. Okay, lepas tu bawah ni 2.9, 8.7, error balik. 2.9, okay, 2.9, 8.7, lepas tu ni maksudnya garis putus-putus tadi lah, asymptote dia lah. Okay, so kita nampak sini pi per 6, pi per 6. Okay, 2 pi per 6 sama dengan berapa? Pi per, bagi sifir 2 kan, pi per 3. So, pi per 3, pi per 2. Okay, pi per 2. Lepas tu 4 pi per 6, 2 pi per 3, 2 pi per 3, 5 pi per 6. Pi per 6 bahagi dengan pi per 6, pi, 6 pi bahagi 6 dapat pi. 7 pi per 6, 7 pi per 6, 8 pi per 6 sama dengan 4 pi per 3. So, ni adalah 3 per 2 pi. Okay. So, dah ada. Sekarang kita nak plot kan. Okay, kita tahu kosong ni kosong. So, ni adalah kosong. Okay, sini kosong, kosong, kosong. Okay. Bila pi per 6 ni, okay, pi per 6 dia dapat 2.9 kan. Okay, nak tahu berapa kotak? 2.9 bahagi dengan 01 dapat 29 kotak. So, dalam 29 kotak. Kalau buat 10, 20 kotak, 30 kotak. So, satu kotak bawah 30 ni kat sini. Okay, mana? Okay, satu kotak dia kat sini. Okay. And then pi per 3, 87. Okay. Kalau tengok 3 pi per 6 dengan sini adalah asymptote dia kan. 3 pi per 6 ni pi per 2 lah tadi. So, ni adalah garis. Okay, mana? Okay, ni adalah macam ni. Yang last dia pun macam ni. Dia menghampiri. Okay. 8.7 ni. 8.7 ni besar sangat. Kalau nak pergi ni, dia terus naik dah memang tak sampai lah. So, basically tak boleh nak masuk dalam graf. Okay, tak boleh masuk dalam graf. Dia akan sampai macam ni je lah. Okay, dia akan somehow terus naik je. Okay. Alright. So, ni dah settle, dah settle. Ni pun sama. Negatif 8.7 pun tak sampai. Okay, before that negatif 2.9. 5 pi per 6. Okay, 5 pi per 6 ni dekat negatif 2.9. Sama. 2.9 bagi 0.1 dapat 29 kotak kan. So, 10 kotak, 20 kotak, 30 kotak. 1 kotak atas dia dekat sini. Okay. Lepas tu, ni kita sambung sambung. Okay. And then sini adalah kosong. Nampak tak? Pi adalah kosong. Pi ni adalah kosong. So, kita boleh sambung. Cumanya nampak tak? Sebab yang ni memang dia jauh sangat. 8 ni memang tak masuk graf pun. So, basically kita sambung just ke bawahkan je lah. So, sambung. Nampak? Cantik sikit. Okay, just ke bawah. Okay, sekejap sambung. Okay, just ke bawah lah. Alright. Lepas tu, okay, samalah 2.9, 8.7. 2.9 boleh plot, 87 ni just tarik je. 2.9, okay, dalam 30 kotak dengan 10, 20, 30 kat sini. Okay, dia dekat sini. So, sambung je lah. Okay, sambung je. Okay. Okay, ni dah. Okay, dah tak ada apa-apa lah. So, 4 pi per 3 tadi adalah 87 lah yang tak sampai tadi. So, ni adalah asymptote. So, kita dah settle lukis. Okay. Baru settle lukis. Tapi dia nak lukis garis lurus yang bersesuaian pula. Okay, tadi kita punya, okay, kita punya y sama dengan 5 tangent x. Kan? Lepas tu, dia bagi 30 tangent x tolak 6. X tambah 5 pi sama dengan kosong.
Okay. Kalau kita nak adakan, okay, sini kan persamaan nak kena ada y atau tak ada y. Y dia 5 tangent x. Kalau kita boleh tukarkan 5 tangent x, kita boleh ganti dengan y. So 30 ni kalau kita bahagi 6, kita boleh dapat 5 tangent x. So kita boleh ganti y lah. So semua ni bagi 6. Okay, semua ni bagi 6. Kenapa bagi 6? Sebab saya nak 5 tangent x tu. So dia akan jadi 5 tangent x tolak 6x per 6. Okay. Yang ni boleh pula tulis balik. Tambah 5 pi per 6. Kan nampak tak? 5 tangent x ni kita dah dapat y kat sini. So dia akan jadi y sama dengan, okay ni sama dengan kosong. Okay, 2 ni pindah pergi belakang. Okay, 6 per 6 boleh potong. Okay, jadi x. So negatif x ni akan pindah jadi positif x. So ni akan jadi positif x. Okay, lepas tu yang ni akan jadi negatif 5 per 6 pi. Negatif 5 per 6 pi. Nampak tak? Clear tak? Kan, nampak tak? Y sama dengan 5 tangent x. Bila saya dapat 5 tangent x, saya boleh ganti jadi dia y. Tu cara dia. Okay. Macam mana nak buat garis lurus? Kita nak buat garis lurus, nak tahu dia potong kat mana. Nak buat garis lurus, mesti kena ada 2 titik. So, kita ada 2 titik, kita boleh sambung dia. Okay. Kalau kita nak buat graf, mesti ada 2 titik lah. So, ambil lah buat table 2 titik x, y. So, x, y. Okay. Saya nak kata saya lah kosong dengan saya nak ambil 4 pi per 3 lah. 4 pi per 3. Okay. Kalau kita tengok sini. Okay. Kalau x kosong, y ni negatif 5 per 6 pi. Macam mana nak jadikan pi ni? Awak punya kotak ni nombor. So, awak tukarkan nombor biasa. So, 5 per 6 pi. Okay, negatif 5 per 6 pi darab shift pi kita dapat negatif 2 point. Okay, ni pun sama. Tadi kita tahu paling kecil 0.1 kan. So, negatif 2.6 lah. So, ni negatif 2.6. Okay, ni negatif 2.6. Alamak. So, ni negatif 2.6. Lepas tu kalau 4 pi per 3 tadi. 4 pi per 3. So, 4 pi per 3. 4 pi tu sama dengan 8 pi per 6 lah kan. Tolak dengan, okay, saya kira. Okay, dia macam ni lah. Saya tulis je lah sini. So, kalau X sama dengan 4 pi per 3 sama dengan, Y sama dengan 4 pi per 3 sama dengan 8 per 6 pi tolak 5 per 6 pi. Dapat berapa? Sama juga. Awak kena kira kalkulator juga Okay, tak apa. Jom. Sebab pi per 2. So, dapat nombor yang tepat kan? So, pi per 2, shift pi per 2 dapat 1.6. So, kita akan dapat 1.6 kat sini. 1.57 sama dengan 1.6. Okay. So, kita boleh plot lah. Kita tahu 2.6, alamak. Tadi nak plot kan. 2.6 bahagi dengan 0.1 dapat 26 kotak. So, negatif 26 kotak daripada bawah. So, 10, 20, 26 kotak daripada bawah. Okay, 26 kotak. Mata saya tak nampak je. 26. Okay, lagi satu, 1.6. Okay, 4 pi per 3 dengan 1.6. 4 pi per 3 kat sini dengan 1.6 bahagi 0.1 dalam 16 kotak. 10, 16 kotak kat sini. So, mata saya kira sini. Pak. So, buat apa? Buatlah garis lurus. Make sure garis lurus Okay, boleh lah. Okay. So, sekarang ni soalan nak apa? Dia nak julat. Okay. Cari nilai X dalam unit radian. Okay, dia nak X tapi dalam radian. Where is X? Okay. Dia nak X dalam unit radian. So, kita cari yang bersilang ni lah. Bersilang kat mana? Okay, kalau awak nak tengok ni kan. Okay, kalau tengok ni. Mana ni? Okay. Kalau tengok ni yang bersilang ni. Dia maybe. Okay. Kalau awak nak kira kan daripada pi pergi 7 pi per 6 maybe agak susah. Tapi pi ni kalau awak jadikan per 6. Okay. Kalau bersilang ni lebih kurang kat sini lah. Tengok kan macam. Okay, macam kat sini.
Mana ni? Okey, macam ni kot. Okey, kat sini. So, dalam 3 kotak lepas pi. Okey, pi ni sebenarnya, pi ni sama dengan 6 pi per 6. Nampak tak? Dia 6 pi per 6 dengan 7 pi per 6. Betul tak? So, basically awak ada 10 kotak kat sini. Kalau 3 kotak, dalam 6.3 lah. Dalam 6.3 pi. So, sini dalam 6.3 pi. So, sini dalam 6.3 pi per 6. Lebih kurang macam tu lah. 6.3 pi per 6. So, X ni sama dengan apa? Kita pilih mana coklat ni. X sama dengan 6.3 pi per 6. So, X kita ni memang Allah Akbar. So, X kita ni memang dalam radian lah. So, ni memang dalam radian. Jawapan nak dalam radian. 6.3. So, 6.3 darab dengan pi. Bahagi dengan 6. Kita dapat 3.298. Okey, ambil 4 angka. Berarti lah dalam 3.299. Sama dengan 3.299 radian.